Free? Kau biar betul hidup zaman Anwar Ibrahim dapat makan nasi biryani dengan daging masak hitam free. Dia kata betul bang, free. Hidup zaman Anwar Ibrahim ni guys, memang susah kan. Mana nak cari makanan yang murah? Memang tak ada. Apatah lagi nak cari makanan free. Memang takkan wujud guys. Tapi hari ni dalam perjalanan aku nak menuju ke Aeon Cerah Selatan, aku nampak di sebalik celah-celah jalan tu kan, ada satu kedai warung dia jual nasi biryani kukus padu. Aku cakap dalam hati, padu sangat ke nasi biryani kau ni kan? Tapi tak apa, aku hantar lu bini aku pergi Cerah Selatan, beli roti lu, on the way balik aku singgah. Sampai je kat sana aku order lah, bang bagi saya satu nasi biryani kukus daging masak hitam. Dia pun buat lah untuk aku, packaging ni memang cantik. Dapatlah sebungkus daging masak hitam. Lepas tu aku nak bayar, aku tanya berapa ringgit bang? Dia cakap free. Free? Kau biar betul hidup zaman Anwar Ibrahim dapat makan nasi biryani dengan daging masak hitam free. Dia kata betul bang, free. Bukan sebab aku popular kan aku dapat free, bukan. Tapi sebab isteri aku tengah syarat mengandung. Ini memang level-level orang baik kan. Dia kata bang, kalau isteri abang mengandung, abang boleh datang sini makan free. Bukan akulah, bini aku. Tapi aku akan gunakan kelebihan ni, advantage ni, loophole ni untuk dapatkan nasi biryani free setiap hari kan. Jadi diorang menyediakan servis untuk bagi orang makan nasi biryani free untuk orang mengandung dan juga orang KU. Tapi persoalan dia, nasi biryani free ni sedap ke? Jadi untuk merungkai misteri ni, depan aku kita ada sebungkus nasi biryani kukus padu dan juga sebungkus daging hitam masak. Daging masak hitam. Kita try lah. Kita try. Biasanya orang kata lah, kalau benda free ni tak rasa dia hauk ataupun kurang bahan. Tapi itulah kebanyakannya orang cakap lah kan. Tapi kita tak tahulah. Tapi ini orang baik kan. Orang-orang yang baik-baik ni kita kena bersangka baik juga. Mungkin sedap, kita tak tahu. Dan ini memang pertama kali aku nak try. Kita tengok ni. Tu dia. Kita curah dulu. Tapi sebelum curah kita kena keluarkan dulu air asam. Keluarkan air asam, kita curah dulu. Tu dia. Kasih banjir. Lepas tu kita letak dia punya daging. Untuk daging dia guys memang banyak lah. Dia punya daging pun, ketul-ketulan daging dia pun memang besar. Alright. Tak nak buang masa guys. Kita try makan. Kita try nasi biryani kukus padu free. Bismillah. Kita cuba dulu dia punya daging dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daging masak hitam dia ni sedap. Ada rasa manis, ada rasa rempah-rempah dia. Kita try dengan nasi biryani dia ni. Bismillah. Memang sedapnya. Dalam banyak-banyak daging masak hitam, inilah daging masak hitam yang kurang hitam aku makan. Selalunya kalau daging masak hitam ni memang hitam legam, pekat. Yang ni dia bukan hitam, dia macam coklat sikit. So ni mungkin daging masak coklat, aku tak tahu lah kan. Tapi dia kata ni daging masak hitam bang. Aku tengok pun heran, biasa daging masak hitam-hitam. Tapi dia punya kuah tu, boleh rasa rempah dia tu, rasa manis dia tu. Yang kurang dia pedas. Sekali lagi kan, satu suapan, tengok ni. Bismillah. Benda free Aim, jangan komplain. Benda free, jangan komplain, tak elok. Jadi kita akan menikmati nasi biryani kukus padu ni dengan daging hitam bersama dengan dia punya air asam. Bawang. Kita ambil daging ni. Boleh rasa kenikmatan nasi biryani kukus padu free. Memang sedap. 1 sen pun aku tak keluar untuk dapat makan hari ni. Inilah namanya rezeki daripada Allah Ta'ala kan. Jadi kalau korang ni sakit otak, sakit mental, OKU macam aku kan, ataupun macam bini aku mengandung, korang boleh pergi lah kat mana-mana cawangan nasi kukus biryani padu ni, korang boleh claim. Setiap hari 1 bungkus. Pilihlah nak ayam ke daging ke kambing ke apa, aku tak tahu. Aku tak tanya banyak. Tapi dia kata aku 1 hari boleh claim 1 sampailah bini aku bersalin. Tapi aku entitled for life lah sebab aku OKU mental kan. Okay, jadi kalau korang nak support peniaga Melayu kita ni, kau nampak je kedai nasi biryani kukus padu, korang support. Beli nasi dia, beli dia punya biryani. Walaupun kau tak OKU dan kau tak mengandung. Sebab apa? Dia orang ni orang-orang yang baik, yang bagi makan free dekat orang OKU dan juga orang mengandung. Jadi, berbekalkan sebungkus nasi dengan sepaket daging hitam yang tak apa nak hitam ni, aku dapat free daripada nasi biryani kukus padu. Apa lagi kau nak? Kau makanlah. Makan sekali dengan air asam. Sedap ni. Benda free memang sedap ni. Memang, aku memang setuju buat tu. Benda free memang sedap. Kena pula dengan tengok ais limau duduk bawah pokok ni. Sedap ni boy.